berat sikit. Dia sama lah, tolak sah. Jadi dia tiga, iaitu air mutlak, tanah dan arak tukar jadi tukar. Jadi bagi dia najis kalau kita bakar, asap tu najis lagi bagi Hambali. Sama kita abu daripada tahi nata yang kita bakar jadi abu je. Nak kita najis juga, nak Hambali pun najis juga. Najis juga. Bakar apa pun tak jadi. Anak Hambali moyak maya yang aku cakap dah. Dia ada orang tanya, maya seorang tak sah. Hambali kata maya seorang tidak sah. Kita Syafi'i tak ada apa. Ditanya orang, ada orang tanya ni, kita semaya mau lepas tu sudah semaya tu fikir tak ada, apa tak ada, apakah doa selalu. Dia gini, dia ingat kita ngaji biar banyak gitu. Ngaji biar banyak, tak ada apa lah. Supaya orang zaman dulu orang tua buat banding gini. Orang tua zaman dulu buat banding ikan ikan tambal buru. Tahu tambal buru? Zaman dulu ikan tambal buru dia pola ni budak peti je. Zaman dulu bubur garam jemur kering. Ikan tambal buru dah. Zaman mula ayah kita, zaman amor tu. Bubur garam jemur kering. Jemur kering, kalau sehari tu dia mamba orang panggil. Ikan mamba. Oi, makan dia kata mulut. Kata mulut. Lepas tu orang tua kata, orang nyadak. Lalu tak ada dah nyadak. Zaman dulu nyadak, orang tua kita zaman dulu kat nyadak. Nyadak bubur tukir di belakang. Tukir nak kita ada. Tua tu bukan sah. 2-3. Waktu naik, tak ada kapal satu, bubur saru je. Dia belagak, koka, riuh. Tapi ambil orang atas tu, ada tua tu, waktu orang penuh. Bunyi teh. Kita pula betul lah. Kita ni kalau ilmu ada syoleh je. Oh, tu tak mudah lah. Tak kena belakang orang lain. Kalau ilmu banyak, tak ada apa. Tak ada apa, kata Haji tak Haji. Maka tahu dah. Haji tak Haji, dah Malikim, dah kita Haji. Tebal apa ya? Tebal apa ya? Benarkah orang tak makan boleh sembelih? Boyo boleh sembelih? Kulit dia tak haji. Dah mana? Hanafi dengar. Mani kita ada apa? Allah tu susah apa kan? Ambo kata apa baru ni orang tanya. Lagu mana Ustaz? Suruh jabak kata tiku boleh makan. Lagu mana tiku boleh makan? Suruh jabak kata tiku boleh makan. Amo kata hak tiku boleh makan, aku ngaji belum merdeka lagi. Belum merdeka lagi aku ngaji dah. Tiku boleh makan. Dalam kitab Qaliubi, Mahalli Qaliubi sebut ada pendapat ulama kata tiku boleh makan.
Dalam kitab Nihayah Imam Ramli. Nihayah pun dalam kitab Nihayah tiku dia makan. Nak makan lah. Amor kenal umur tu kat tiku sofa. Jadi tak nak apa, amor tak nak apa. Dia kata nak makan dah lah makan. Ada pandangan ulama kata boleh makan. Nak makan. Tumpah dia kata boleh makan. Sedap. Makan dia amor kenal tu. Duduk kerip. Nyo amor tu ya amor Allah banyak. Dia betul makan lah. Alhamdulillah. Amor bagi peri. Tak apa. Kita jangan bangga. Begitu juga masalah semaya. Semaya ni kita semaya. Lepas tu tak sewiri pun tak ada gapo lah. Allah lah mudah malah tak. Usah kau wiri semaya punya malah. Hana wiri lah cuma janganlah wiri tu panjang doa. Panjang doa. Lepas tu wiri pula hak tidak sakut paut dengan wiri Nabi pun buat. Ambo dia mau tanya apa lagu mana Ustaz? Ambo nak baca wiri ni, nak baca ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa fi dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Nak baca banyak-banyak lepas jemaah. Lagu mana? Ambo kata hak Nabi suruh ada lagi. Nabi suruh, Nabi kata lepas maya ni mu baca surah apa, baca ayat-ayat kursi, baca subhanallah, baca hak lain. Hak tu hak Nabi suruh. Enggak hak ilahi rasul firdaus ni bukan hak Nabi suruh. Hak syair yang dibuat oleh Abu Nawah. Abu Nawah di zaman muda ke Allah tak kenal harok ya. Dia bawa arak dalam makuk, dalam gelas dia merah, jumpa Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid aja macam tu. Harun al-Rasyid kata Abu Nawah mau minum apa tu? Dia kata mau minum patik minum susu. Lepas tu merah tu dia merah tu malu tu aku. Malu dengan bubuh lalu muka dia jadi merah. Tu yang kaki arak dia, kaki arak. Tapi apabila dia nak mati, dekat nak mati, dia menyesal lah. Oh susah. Sudah dah tu. Dia kata ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa fi dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Kita nak buat wiri Allah melana qana hak lain buat wiri. Nah. Tapi orang tak malu lah. Wayak dia. Tak jadi apa pun tu. Itu. Wiri pun betul juga. Jadi malah. Tahu wiri mana? Amba pun gaduh 3 gaduh kak. Sudah maya baca doa tak tu. Nak baca wiri boleh tak ada apa. Dah sahabat Nabi, anak isteri Nabi sendiri. Banyak doa-doa wiri lepas maya ni. Tengok kalau ngaji banyak jumpa nak buat kawat tu salah tu salah Jadi dalam semua mazhab yang kita belajar tentang anak-anak benda-benda yang kita nak bersuci, sama ada nak ambil nak ganti wudu ke, nak ambil wudu ke, nak tayamum ke, nak mandi wajib ke, nak basuh najis ke, nak cuci najis ke, ada hak spek, ada hak luar. Hak paling spek sekali mazhab Hambali. Hak kurang sikit Syafi'i kita. Hak luar sikit Maliki. Hak luar mana? Hanafi. Merasa tak payah balas dan apa ni? Balas lagi ke? Boleh balasnya. Lu kau muda, kau tua tak ada leh. Dia mau kata kau muda ni, tak mak ni kau muda. Amo tak apa. Amo kalau kata muda, kan kau kenal. Muka umur 60 lebih ni. Kau kenal tak apa. Kita nak merintah negeri. Kita nak merintah negeri ni, dalam negeri ni ada belakang. Cina pun ada, India pun ada, Pakistan pun ada, macam-macam. Kita kena
terbuka fikiran kita.